Ni ada seekor kambing gulik untuk korang buka puasa. Ini hari aku pergi preview buffet Ramadan dekat Hilton Hotel. Kali ni aku bawa Aida pula. Asyik bawa kecil je, tak boleh lah. Sebagai lelaki yang berwibawa, aku kenalah adil dan saksama. Buffet Ramadan dekat Hilton ni bertemakan seindah Ramadan. Sampai je kita orang terus aim dekat dessert. Nampak menyelerakan. Lepas tu, of course lah, main course. Ada macam-macam menu lauk tempatan. Udang masak sambal petai, daging masak hitam dan banyak lagi. Aku confirm ambil masak lemak siput sedut punya. Favourite aku ni. Ternampak pula sate, Aida sapu terus. Banyak now pilihan. Lebih 100 jenis menu mai. Rasa macam nak ambil je semua, tapi takut tak habis pula. Ni yang paling garang, kambing gulik seekor bai. Takkan tengok je, sapu lah. Berderet pula stol makanan lah. Nasi Arab ayam madu. Aida order asam pedas pari yang dihidang terus dalam klepot. Banyak betul dia ambil makanan. Jangan tak habis je ni yang. Sekarang ni ada early bird promotion untuk buffet seindah Ramadan. Kalau tempah sekarang, harga RM108 je untuk satu kepala. Harga normal RM138 tau satu kepala. Kanak-kanak pula RM48 satu kepala. Promosi ni valid sampai 31 Januari 2026 je tau. Aida ni sebenarnya dah kenyang makan lauk. Tadi kau ambil kemain banyak kan. Sekarang kau habiskan. Tapi macam biasa, endingnya aku juga yang kena habiskan. Ruang makan diorang luas dan selesa. Surau pun disediakan. Lepas tu ada persembahan pula dekat atas pentas. So korang kena tempah sekarang. Sementara harga tengah murah ni. Time dah puasa, harga dah mahal. Itu belum cerita full house lagi. Setahun sekali berbuka makan sedap-sedap. Apa salahnya? Tengok Aida ni dah kenyang makan sedap, kemain riang hati.